Bang, penting ke bang cek twist lock bang? Penting ke bang? Kalau tak nak cek boleh tak? Okey bang, penting ke bang cek twist lock? Okey, jawapannya penting bang. Okey, baik anda nak lakukan penarikan atau export, okey, nak hantar ke port, okey, pastikan twist lock anda tu okey terkunci atau anda dah buka. Okey, jom saya tunjuk. Okey, kita buat review sikit lah pasal twist lock. Okay, ni sekarang kita tengah nak export, twist lock kita dah buka. Tapi ni kita nak pastikan adakah twist lock tu dah terbuka ke belum. Sebab apa, kadang-kadang ada twist lock yang longgar, kadang-kadang dia tergoyang. Okey, jom. Okey, ni video fakta santai-santai, saya harap info ni bermanfaat untuk anda semua. Okey, jom. Okey, macam saya cakap dengan anda. Okey, ni saya dekat port ni. Okey, jom kita turun. Ni kita kena check ni twist lock ni. Okay. Kita kena check twist lock. Okey, macam ni panggil tongkang. Penambahan info, okey kan. Okey. Ni kita dah buka jadi twist lock. Okey, ni. Okey, yang twist lock okey macam gini. Okey. Ni kita nak checking je sebelum TC angkat. Okey, pastikan ni okey, yang bukan okey. Okey, nampak ni okey. Okey, macam ni. Macam ni okey, tapi kalau tak okey dia macam ni. Okey. Ini bahaya. Nanti kalau TC angkat terangkat kontena ni. Ni pastikan. Okey. Ni kita kena check. Okay, macam itu juga kalau anda dapat export ke, anda dapat import, nak pick up, pastikan twist lock 44 dah lock. Okay, bagi menjaga keselamatan kontena anda. Sekarang ni tengah tunggu TC. TC dah bergerak. Okay, TC dah bergerak, kita dah boleh tunggu turn kita pula. Okey, bila twist lock anda dah check baik, anda export ke pick up ke kan. Okey, kalau export pastikan anda punya twist lock anda dah buka. Kalau pick up pastikan lock anda dah kunci lah rapat. Okey guys, saya masukkan iklan dashcam saya sekejap. Yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 ini, okey, boleh klik link di atas atau di bawah sekarang. Okey, kamera dashcam bukan lagi satu kendak tapi satu keperluan, satu kenderaan, satu kamera dashcam Rockcam S3. Okey, dapatkan sekarang, harga sangat-sangat mampu milik. Okey guys. Okey. Macam tu lah kan. Okay, ni video fakta santai-santai. Okay, tujuan kita ni sebagai pemandu ni, bagi kalau kontena ni, okay, kita kena pastikan kita punya twist lock kita tu terkunci. Okay, lebih lagi kalau kita dah pick up, okay, dalam masa sama kalau kita ada buat penarikan daripada kilang-kilang ke gudang-gudang ke apa-apa ke kan, cancel lah penarikan, pastikan twist lock anda terkunci. Okay, jangan biarkan twist lock tak berkunci sebab bahaya.
Okay, bahaya tu kadang-kadang ada yang berlaku ke apa ke kan, kadang-kadang pun bila dah kunci pun kadang-kadang pun nasib pun tak berani nak cakap, kadang-kadang tu slot tu longgar kan, kadang-kadang tu slot tu longgar kan, tapi apa-apa hal, apa-apa kita kena usaha dulu, baru kita ikhtiar, baru kita tawakal lah. Okay, apa-apa tu slot tu kunci. Okay, untuk kita imbas balik semula Silvers. Okay, bila anda nak lakukan export ke pick up, pastikan okay, tu slot kunci 44 dalam masa yang sama. Bila anda nak lakukan export, okay, nak lakukan export, baik export ke, baik MT ke, bila anda dah sampai dekat port atau dekat yard, okay, bila anda dah sampai dekat checkpoint untuk renggangkan open anda pintu slot tu, okay, anda open lah, okay. Jangan biarkan terkunci, sebab nanti bila TC ke Karma nak angkat, terangkat trailer anda, nanti terapung trailer anda tu, tak angkat selepas. Tak ada juga, kadang-kadang ada yang selepas pandang trailer terangkat dah sekali tau. Time tu baru berkelibas. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh kena cek balik lah. Okay, ni bagi siapa yang nak mencuburi bidang dunia kontena, inilah anda akan kena hadap-hadap macam abang anda. Okay, jangan pandang sambil lewa benda ni. Okay, sebab ni safety untuk kita sebagai driver. Okay, kalau tak kita, siapa lagi? Itu je lah. Ini pun video pun bergegar buat saya tengah bawa lori ni. Okay, jadi saya harap info ni bermanfaat untuk anda semua. Okay, ambil info-info yang penting untuk jadikan sebagai panduan untuk anda. Okay, dari saya Awalanan, cerita perang apa pergi berjuang dulu saya. Okay, bye. Ini sekarang saya dekat port ni, kita dah keluar ni. Okay, Assalamualaikum.